Kau ingat nak mandikan dia senang. Yelah. Emosi dia dah tak stabilnya. Betul. Tak adalah jom mandi sayang. Tidak ya. Bukan seperti itu. Bukan. Jom mandi. Sabarlah. Yelah betul. Jaga orang sakit memang bersabar. Tapi aku tak marah. Aku anggap dia kartun je. Yelah. Awak tak mau mandi. Aku buat lawak. Sebab tu kalau ada aku video aku. Tapi TikTok aku dah kena ban masa tu. Hauk belum. Aku ajak mandi tak nak Makno. Jomlah mandi you. Gini. Sebab orang kanser tak semua orang nampak. Kakak nampak kanser dia. Kau nampak kanser breast cancer. Kau tak nampaknya. Kau tak nampak buah dada dia. Kau tak nampak kanser pankreas. Kau ingat kau nampak kanser dia. Tak. Kakak nampak. Yelah betul. Kanser dia terang. Siapa yang cuci? Kia Propa. Bukan Kia Propa nak ungkit tak ada. Tapi ni cerita kat Makno lah kan. Minta maaf ya Nazri. Minta maaf kau dikubur minta ampun. Tapi nak bercerita. Mana nampak? Yelah. Cuci, tarik dia punya sel-sel tu tercabut. Dia ajar doktor. Daging-daging tercabut. Dia putih dia daging. Kau main macam daging lembu kita sembelih kan. Nampak putih macam tu.